Aduh, ngapakah tersangat boringnya aku di hari percutian sekolah kali ini? Mana mau pergi ya? Ya, workshop. Mungkin dia mau mengoffer dirinya bersiar-siar mengelilingi Paris Sontor petang ini. Aku mesti mendapatkan dirinya segera. Yes, pucuk dicita. Ulam mendatang. Ya, itulah. Yes, workshop. Tiada guna punya diri kau. Menterperanjakan daku saja. Apa ni workshop? Hah? Nasib baik aku tak ada yang dihinggapi penyakit kencing manis tau. Jikalau tidak, sudah pasti aku terbuang air di sini akibat terkejut kau tadi. Relax lah, Sing. Gurau aja tu tadi. Kalau aku terus hitam tadi ya, tiadalah tertunai hajat aku untuk membawa kau pusing-pusing di kampung Parit Sonto hari ini tau. Pusing-pusing paret sonto. Cantik tu, Sing. Aku pun baru je nak buat cadangan tu. Masa atas pokok tadi. Tapi, kalau ronda 2 orang aja tak seronok lah, Sing. Apa kata kita pergi cari kawan-kawan yang lain? Ya, mari. Tapi di manakah kita mau mencari mereka-mereka? Mungkin cuti sekolah begini mereka pergi bersiar-siar ke Kanada kah? Paris kah? Alah, Sing. Cuti sekolah panjang lagi lah. Esok lusa pun boleh pergi Kanada tu. Yahoo! Padut! Kering air sungai sekarang. Punak-punak kita nak mandi. Yalah! Yeehaw! Mana diorang pergi agaknya ya, Sing? Apa kata kalau kita tengok di bawah pokok hujung sungai sana? Mungkin mereka... Kenapa dengan kau ni, Sing? Asyuyo! Usop! Apakah benar penglihatan aku ini? Mengapakah diri Abu menjadi sedemikian rupa? Asyuh, Abu! Mengapakah begini kau siksa dirimu, Abu? Apa hal baju tu dengan aku?